Saya Del dan saya merupakan pekerja di syarikat XYZ. Saya Syafiqah. Saya merupakan majikan kepada si pelaku di syarikat XYZ. Nama saya Chris dan saya merupakan rakan sekerja kepada Del di syarikat XYZ. Saya Jehan dan saya merupakan ahli SPRM yang telah terlibat dalam penangkapan 2 orang yang telah bersubahat, iaitu di syarikat XYZ dan klinik berkaitan dengan cuti sakit palsu. Saya Pejul. Saya merupakan bekas doktor. Saya menjadi doktor di salah sebuah klinik kesihatan kerajaan dan saya telah berkhidmat hampir 4 tahun. Pada awalnya, saya kerja biasa-biasa saja. Garis pagi, makan pagi. Garis petang, makan petang. Bila dah saya lama kerja, saya naik pangkat. Tapi dari situ saya setuju yang saya makin sembang sikit. Masa awal kenal, dia memang baik. Dia tak pernah ponteng, tak pernah nak kira dengan kerja. Dia tak pernah pun menyusahkan orang. Boleh dikatakan masa tu prestasi kerja dia sangat bagus. Dan kerana bagus itulah dia dinaikkan pangkat dan gaji. Tapi setelah tu dia mula berubah. Siapa sangka kerana dinaikkan pangkat dan gaji mampu mengubah sikap seseorang itu. Apabila si pelaku dinaikkan pangkat dan gaji selepas prestasi yang baik di tempat kerjanya, menjadikan dirinya seolah-olah boleh berbuat demikian kerana mampu. Saya dah mengenali seorang doktor klinik ni yang telah disaran oleh rakan saya, dan saya dapat tahu yang doktor klinik ini secara senyap dia membuat perkhidmatan surat cuti sakit palsu dan ada bayaran lah. Jadi akibat daripada itu saya mengambil surat cuti sakit palsu itu dan juga mengambil cuti dalam tempoh tertentu. Dan sekurang-kurangnya saya akan mengulangi hal yang ini secara 3 kali atau 4 kali begitu. Sejujurnya, saya akui memang saya berbuat perkara demikian. Saya akan menerima wang sebanyak RM50 untuk membuat satu surat cuti sakit palsu kepada klien saya. Saya mula menyedari hal tersebut apabila rakan saya ini kerap kali cuti sakit. Kadang-kadang rasa macam tak logik dan tak munasabah di mana rakan saya ini nak dikatakan sakit tak juga. Yang lagi aneh, setiap kali dia cuti sakit, mesti saja dia post gambar beliau cuti di media sosial. Saya pun tak puas hatilah dan langsung melaporkan hal ini kepada majikan. Mereka mendapat tahu yang Del atau si pelaku terlibat dengan aktiviti cuti sakit palsu. Mereka langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak SPRM. Selepas dari itu, pihak SPRM menjalankan siasatan ke atas kes tersebut. Dalam hal yang sama, si pelaku dan doktor tersebut berjaya ditumpaskan oleh pihak SPRM setelah mendapat maklumat yang mereka akan bertemu di klinik tersebut. Setelah mendapat bukti yang kukuh, kami telah melakukan tangkapan terhadap kedua individu tersebut. Kedua individu tersebut telah melakukan kesalahan di bawah Akta SPRM 2009, iaitu Seksyen 16 bagi doktor yang telah menerima suapan, Seksyen 17 bagi pelaku yang telah memberikan suapan, dan Seksyen 21 di mana kedua-dua telah bersebahat untuk mendapatkan cuti sakit palsu. Mereka boleh dikenakan denda sebanyak 5 kali nilai suapan ataupun RM10,000, di mana nilai yang lebih tinggi akan diambil, ataupun denda penjara selama 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Di sini kita boleh lihat terkadang nilai rasuah tu memang kecil tetapi impaknya sangat besar bagi sesebuah organisasi.
Dengan adanya kursus integriti dan anti rasuah ini, ianya dapat membantu mahasiswa belajar dan menanam dalam diri kita untuk menolak rasuah apabila kita sudah menamatkan pengajian dan memasuki ke alam pekerjaan.